kita bersama. Boom boom, ciki ciki boom. Ikut rentak irama. Boom boom, ciki ciki boom. Boom boom, ciki ciki boom. Rentak kaki bersama. Boom boom, ciki ciki boom. Mari ikut irama. Boom boom, ciki ciki boom. Boom boom, ciki ciki boom. Tepukkan tangan, goyangkan badan, kiri dan kanan. Bersama-sama, boom boom, ciki ciki boom. 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 Saya Abang Nade. Saya Jia. Saya Darwin. Saya Lion. Hai, selamat pagi dan salam sejahtera buat pendengar-pendengar semua. Terima kasih kerana sudi mendengar, setia mendengar dan menonton Ciki Boom. Kali ini Abang Nade bersama-sama dengan Saya Encik AB akan menemani adik-adik semua. Macam mana dengan adik-adik hari ni? Dah tolong ibu bapa di rumah? Inilah dah kawan-kawan. Baru selesa nak dengar bersama-sama Ciki Boom. Bagus-bagus. Macam ni lah adik-adik kita kan Cik Abi? Kepada adik-adik semua di rumah yang ingin hantarkan cadangan ataupun komen, bolehlah pergi ke Facebook kami Ciki Boom ataupun boleh hantarkan email ke cikibum.tv2@gmail.com. Okeylah kawan-kawan, sementara nak tunggu komen atau cadangan, mari kita dengar lagu daripada Kak Farah. Hei semua, hati-hati. Sisa di rumah, jangan dicampur lagi. Ingat adik semua, kakak nak pesan ini. Sisa sampah kena asing sendiri. Jaga kebersihan alam sekitar. Marilah kita lakukannya. Pengasingan sisa di puncak, marilah kita lakukan bersama. Pengasingan sisa di puncak. Itu dia tadi lagu daripada Kak Farah. Macam-macam lah je Kak Farah sebut. Ada asingkan sampah, jaga kebersihan. Lepas ni lagu apa pula lah Kak Farah nak nyanyi? Kalau nak tahu, kenalah setia sampai habis dengan Ciki Boom. Bagus, betul tu Jia. Jia, tak sampai 5 minit kita ke udara, dah ada yang hantar komen di Facebook lah Jia. Abang Nadir, je nak baca? Boleh. Hai Abang Nadir, Jia dan Cik Abi. Saya Nadia, tak sabar sebenarnya saya nak tunggu hari Ahad. Bukan sebab hari ini cuti sekolah, tapi sebab hari Ahad ada Ciki Boom. Bye! Wah, terima kasih Nadia. Terharu saya. Betul tu Jia. Tak sangka Abang Nadir, kalau adik-adik yang lain, kalau hujung minggu je mesti nak bercuti. Tapi adik Nadia ni sanggup tunggu untuk saksikan Ciki Boom. Terima kasih kepada adik Nadia dan juga adik-adik lain yang setia menyaksikan Ciki Boom. Ada lagi satu je Abang Nadia nak kongsikan. Kepada adik semua, jangan lupa saksikan satu lagi rancangan Satria 7 Pahlawan di TV2. Jadi, apa berita pagi ni Abang Nadir? Nak tahu berita apa pagi ni? Jom sama-sama kita tengok ni.
Dah. Berhenti main. Kemas semua barang-barang. Buang. Botol tu semua buang. Buang. Botol tu semua buang. Jom kita jual semua barang-barang ni. Yeay! Mak, tengok ni. Kami dapat duit. Hai, kembali semula dalam Ciki Boom. Itu dia tadi berita untuk pagi ini je. Menarik betul berita pagi ni kan, kawan-kawan? Tapi, masa Kak Farah nyanyi tadi, dia ada sebut pengasingan sisa di punca. Apa tu? Pengasingan sisa pepejal di punca ini adalah satu program di mana setiap rumah perlu mengasingkan barang-barang yang boleh dikita semula seperti kotak, botol plastik, kotak minuman, tin aluminium dan diasingkan dari sisa sampah yang lain. Kalau Jia, Encik Ebi dan adik-adik nak tahu, di negara Jepun, Singapura dan juga apa lagi satu ya, Jia? Jerman. Dah lama dah dulu lagi memulakan projek ini. Oh, macam tu. Baguslah projek ini dilakukan. Memudahkan proses pengasingan kita semula. Apalah cerita Darwin dengan lion tu? Kalau Jia dan adik-adik nak tahu, jom sama-sama kita tengok ni. Lion! Macam mana awak boleh campur kertas dengan kaca? Awak pun sisa makanan mana boleh campur dengan plastik. Sisa makanan nanti nak buang. Encik Ebi! Sudahlah tu. Cik Ebi dengar apa yang awak berdua cakapkan tu. Jadi, nak buat macam mana ni, Cik Ebi? Susahlah. Kalau tak buat pengasingan sisa di punca, makin banyaklah sampah dihantar ke tapak pelupusan. Keluasan tapak pelupusan kita semakin lama semakin tinggal sedikit je. Kalau banyak sampah, awak semua nak duduk mana? Sebab itulah kita kena asingkan sampah demi masa depan anak-anak macam awak semua ni. Oh, jadi kita nak buat apa?
Kembali semula dalam Ciki Boom. Terima kasih semua kerana masih lagi bersama-sama dengan kami. Banyak kebaikan projek pengasingan sisa di punca kepada kita semua. Betul tu Jia, sebab itulah kita kena mulakan dari sekarang. Ingat tu ya adik-adik? Hai Lion, hai Darwin. Awak ada tugasan. Awak berdua kena mengasingkan sisa di punca. Semoga berjaya. Bye. Bukan susah pun. Okey, dengar sini baik-baik. Mula-mula kena pastikan sisa yang boleh diketas semula dengan yang tak boleh diketas semula. Oh, sisa yang tak boleh kita semula sampai kena dibuangkan, Encik Abi. Pandai pun awak. Sampah atau sisa yang tak boleh diketas semula ialah sisa makanan dan juga lampin pakai buang. Ia juga dipanggil sebagai sisa baki. Jadi, sisa baki ni kena buanglah dalam ni, Encik. Ya, sisa baki ini akan dikutip 2 kali seminggu. Ikat betul-betul plastik sampah tersebut dan masukkan ke dalam tong hijau oleh Alam Flora. Okey, lepas tu kita kena asingkan sisa pepejal dengan 3 langkah yang mudah. Pertama, asingkan mengikut jenis. Kedua, simpan sementara dalam bekas yang sesuai. Ketiga, pada hari kutipan, letakkan ia di tepi tong sampah. Jadual kutipan boleh rujuk pada papan jadual kutipan di kawasan perumahan masing-masing yang disediakan oleh Alam Flora. Sebelum Encik Abi bagi tahu caranya, apa kata kita tengok dulu aktiviti kawan-kawan minggu ini? Tahniah saya ucapkan kepada 80 anak-anak kaki tangan Alam Flora. Membuka minda anak-anak di samping mereka bercuti, dan kita juga ingin kalau boleh mendidik anak-anak supaya jangan tersekat dengan smartphone, gadget dan komputer dan sebagainya. Kita bawa mereka kemari untuk merasa menggunakan deria yang ada, deria bau, deria rasa, deria lihat. Lihatlah apa yang alam sekitar ini ada yang dapat kita tunjukkan kepada mereka agar mereka menghargai alam sekitar ini. Dan kita maklumkan pada mereka bahawa ini sajalah bumi yang ada. Kalau kita tidak menjaga, siapa lagi nak menjaga, dan mereka adalah generasi yang akan datang. Ya? Okay, selamat datang ke Laman Padi, Taman Kawasan Pertanian. So, tugasan anda dekat sini, anda perlu cari 6 biji getah yang diletakkan di dalam 2 plot tanah yang di sebelah sana. Okay? So, biji getah ini akan digunakan untuk tugasan seterusnya. Jadi anda perlu simpan. Okay? Terpulang pada kumpulan untuk masuk beberapa orang. Apa ni bagi tip buat macam ni. Nampak dia pun pada buat. Jangan budak-budak bro. Dapat pahala. Wah, dia fly lah. Orang jawab soalan yang berkaitan dengan tanaman. Tanaman lagi pertanian. Lepas tu kita orang nak terapkan semangat berkumpulan. Okey, kita orang tadi seorang peserta daripada ahli kumpulan kita orang kena baling buah kelapa. Dia dekat depan tu ada 10 batang buluh. So kita orang kena jatuhkan buluh tu macam main bowling. Belajar untuk membuat getah. Parut kelapa. Sebab kita orang tak pernah ambil pengalaman tu. So benda tu first time kita orang buat. Yang kita belajar pokok-pokok. Sebab seronok. Seronok sebab dapat gali tanah. Lagi?
nanam pokok. Hai, bersama kami lagi CB Crew. Mesti kawan-kawan tak sabar nak tengok bagaimana asingkan sisa perbejakan. Encik B, silakan. Apa yang perlu dibuat ialah sediakan bekas yang berbeza. Sisa plastik ialah barangan yang diperbuat dari plastik seperti botol minuman, botol minyak masak, baldi, plastik, botol sabun. Sisa kertas pula ialah barangan yang diperbuat dari kertas seperti surat khabar, kotak, majalah dan cardboard. Manakala sisa lain pula seperti aluminium, kaca, barangan elektronik, bateri dan juga peralatan elektrik. Kemudian ikat plastik bekas sisa-sisa tadi dan letakkan di tepi tong sampah. Oh, begitu ke caranya? Senang je lah. Nanti boleh buat bersama keluarga. Kalau awak semua nak tahu, negeri yang melaksanakan program asingkan ni ialah Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Kedah dan Perlis. Okeylah, jadi apa lagi? Selesaikanlah tugasan yang Jia beri tadi. Jom. Okeylah, sambil-sambil kita tunggu Darwin dan Lion siapkan tugasan mereka, apa kata kita dengarkan dulu lagu daripada Kak Farah. Pengasingan sisa di punca membantu jaga alam sekitar. Selamatkanlah sampah yang boleh dikitar semula. Mari semua kita bersama amalkan pengasingan sisa di punca. Sama-sama amal di rumah kita, kumpul sampah ikut kategorinya. Sama-sama amal di rumah kita supaya alam terpelihara. Inilah lori sampah alam flora yang mengutip sisa pepejal yang diasingkan. Sisa pepejal ini akan dikumpulkan mengikut kategori masing-masing. Kertas dengan kertas, plastik dengan plastik, kaca dengan kaca. Kalau dengar pengumuman ni, itu tandanya pekerja alam flora akan mengutip sisa pepejal di rumah adik-adik. Kemudian sisa pepejal ini dibawa ke pusat pengumpulan. Semua sisa pepejal yang dihasilkan akan dikumpulkan di sini. Semua sisa pepejal akan ditimbang untuk direkodkan. Sisa pepejal tadi akan dicampur dengan kategori masing-masing. Banyak kan? Sisa pepejal yang dah diasingkan ni akan dijual kepada kilang yang mengitas semula.
Terima kasih ya. Wah, terima kasih pakcik. Wah, tengok kawan-kawan. Saya ada duit. Sekarang saya simpan. Saya pun dapatlah. Wah, saya tak sangka lah sampah di rumah kita pun sangat berharga. Jadi apa lagi? Datang ke pusat belian semula kita semula Alam Flora. Nampaknya tugasan kami dah pun selesai. Kembali semula kepada Abang Nadir dan Jia. Wah, akhirnya berjaya juga mereka. Yeay! Mestilah Jia, adik-adik Abang Nadir kan semuanya berani, rajin dan bersemangat dalam menyahut setiap cabaran yang diberikan. Jadi kawan-kawan semua, mulai hari ini juga, mari kita asingkan sisa di punca. Bagi memastikan bumi kita tidak dipenuhi dengan sampah sarap. Dengar tu adik-adik? Nampaknya semua tugasan telah pun selesai. Ini bermakna Ciki Boom sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi kami ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan juga Pembersihan Awam kerana membantu kami. Jumpa kami lagi di hari dan waktu yang sama. Setiap hari Ahad 10.05 pagi di TV2. Eksplorasi bersama Ciki Boom. Bye. Boleh ke kanak-kanak seperti kami ni menjadi petani?